dengan Syaira S744494. Hari ini kami akan mengadakan program santuni komuniti di Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah di Hulu, Terengganu. Jadi program yang kami lakukan adalah lawatan Kementerian Kewangan ke Jungle School. Jadi mari kita sama-sama saksikan video ini. So, kami telah tiba di Sekolah Sungai Beruah. Okay, so say hi to Maria. Hi. Okay, so kita salam-salam dengan cikgu-cikgu dan ada sedikit penerangan tentang atur cara program. Selepas itu, kami menyusun kelengkapan untuk murid-murid untuk melakukan aktiviti. Okay, so seterusnya ketibaan Kementerian Kewangan disambut dengan meriah iaitu dengan persembahan cak lempung dan tarian sewang oleh murid-murid Sekolah Sungai Beruah. Sungai Beruah, Percaya diri, Mulmar, Mulmar, Seterusnya adalah lawatan ke sudut interaktif yang diberi nama Jungle School Tunnel. Seperti yang kita lihat, Dr. Rahayah dan guru-guru sedang memberi penerangan berkenaan sudut interaktif di Jungle School Tunnel itu. Bagi memeriahkan lagi, kita beralih kepada proses menandatangani plak. Seterusnya kita beralih kepada Dewan iaitu untuk proses menandatangani Letter of Intent. Seterusnya, mari kita saksikan majlis menandatangani Letter of Intent antara Universiti Malaysia Terengganu dan SK Sungai Beruah. Setelah selesai, kita beralih ke lawatan Kementerian Kewangan ke sesi modul sosioekonomi di Dewan bersama murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah. Setelah selesai, kita memberikan sedikit sagu hati kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah sebagai tanda untuk menghargai penglibatan mereka. Jadi itu sahaja video dari saya dan kumpulan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Sungai Beruah dan juga Universiti Malaysia Terengganu kerana memberi kepercayaan kepada kami iaitu untuk melakukan program santuni komuniti. Jadi terima kasih. Jumpa lagi dan bye-bye.